Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Nur Damia Kalisha binti Muhammad Saharudin. Saya merupakan pelajar tingkatan 3 Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Bulu Musa dan kod sekolah saya ialah BEA 3077. Pada hari ini, saya ingin menceritakan tentang sebuah novel yang bertajuk Aku Tak Salah karya Kamsiah Abu. Untuk pengetahuan semua, Kamsiah Abu dilahirkan pada tahun 1955. Beliau merupakan seorang penulis yang aktif menghasilkan karya berbentuk novel yang banyak menceritakan tentang konflik kehidupan dan perasaan manusia. Saya memilih novel ini kerana pada tahun 2023, saya pergi bertanding pertandingan choir di Karang Krau Shah Alam. Selepas saja habis persembahan, saya pergi ke pameran buku dan novel ini telah menarik perhatian saya untuk membelinya. Setelah membaca novel ini, saya mendapati bahawa jalan ceritanya sangat menarik dan penuh dengan konflik kehidupan rumah tangga. Novel ini mengisahkan tentang perjuangan seorang wanita yang cuba mempertahankan maruah dan kebahagiaannya. Tanpa membuang masa lagi, izinkan saya menceritakan tentang novel ini. Watak utama dalam novel ini ialah Nur Syazwani. Beliau merupakan seorang wanita yang lemah lembut, penyayang dan sangat setia dalam perhubungan. Pada awal cerita lagi, pembaca dapat melihat bahawa Nur Syazwani ialah seorang yang sanggup berkorban demi orang yang dia sayangi. Dalam novel ini juga, Nur Syazwani digambarkan sebagai seorang isteri yang cuba mempertahankan rumah tangganya walaupun berhadapan dengan tekanan emosi. Suaminya pula ialah Airil Amri. Pada awalnya, Airil kelihatan seperti lelaki yang bertanggungjawab. Namun, selepas perkahwinan mereka, sikap Airil mula berubah dan tercetuslah konflik dalam perhubungan mereka. Selain itu, terdapat juga watak Badrul yang memainkan peranan penting dalam perkembangan cerita. Konflik utama dalam novel ini bermula selepas perkahwinan antara Nur Syazwani dan Airil Amri. Pada awalnya, perkahwinan mereka kelihatan seperti permulaan yang indah. Namun begitu, kebahagiaan tersebut tidak bertahan lama selepas sikap Airil yang mula berubah. Airil menjadi semakin dingin dan kurang mengambil berat tentang perasaan isterinya. Nur Syazwani juga sering dipersalahkan dalam segala hal walaupun dia merasakan dirinya tidak melakukan kesalahan. Keadaan ini menyebabkan tekanan emosi yang mendalam kepada Nur Syazwani. Konflik ini bukan sahaja tentang kesalahfahaman antara suami dan isteri, malahan juga campur tangan dan kehadiran orang ketiga yang menambahkan lagi ketegangan dalam hubungan mereka. Pada akhirnya, novel ini memberikan satu penyelesaian kepada pembaca tentang erti kesabaran dan harga diri. Penutup cerita menunjukkan bahawa semua ujian dalam hidup pasti mempunyai hikmah tersendiri. Pembaca dapat melihat bahawa tidak semua kesalahan berpunca daripada diri sendiri, tetapi cara kita mengatasi masalah itulah yang menentukan masa depan kita. Antara pengajaran dan nilai murni yang boleh diperolehi dari novel ini ialah yang pertama, kesabaran. Kita mestilah sabar menghadapi segala ujian. Yang kedua ialah harga diri. Seseorang perlulah mempertahankan harga diri supaya dirinya tidak dipijak-pijak. Yang ketiga ialah komunikasi yang baik. Pertengkaran dapat dielakkan jika komunikasi dilakukan secara jujur dan terbuka. Novel ini mengajarkan kita bahawa dalam kehidupan setiap manusia akan diuji. Namun kekuatan dalaman dan prinsip yang teguh dalam hiduplah yang membantu kita menyelesaikan masalah tersebut. Pergi ke kedai membeli roti. Memakan roti waktu senja. Izinkan saya mengundur diri. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.